Okey, dekat tangan aku ni adalah trompet yang dibuat dengan daun kelapa. Okey, dengan pelepah kelapa. So, pembuatan dia simple je, mudah je. Kita gulung-gulung dia. Dekat depan ni dia ada macam trompet dia, ada tempat tiup. So, kalau aku tiup ni dia akan bunyi trompet. So, untuk yang lahir tahun 80 ke bawah, dulu telefon tak ada, gadget tak ada. So, tak ada game stick, apa-apa semualah, PlayStation. Jadi permainan kita orang terhad. Main petang-petang, kumpul dengan kawan-kawan, main konda-kondi, galah panjang, main sepak getah, main guli. Dan salah satu yang menjadi keunikan masa aku kecil, ni lah trompet. Ni masa kecil-kecil dulu mak aku akan ambil pelepah kelapa, dia gulung-gulung dan dia buatkan trompet untuk aku. Kadang dia buat jam pun boleh. So orang dulu susah nak beli jam, nak beli permainan untuk anak-anak. Jadi hiburan untuk mak-mak, untuk anak-anak dia benda ni lah. So nak dengar bunyi dia? Okay, jom aku tiup Bunyi dia agak bising lah. Okay, dengar. Ni bunyi dia. So korang boleh cuba buat dekat anak-anak korang. So ni aku buat demo untuk anak-anak aku lah. So main sini telefon kakak. Okay, sementara nak balik ni, aku demo kat anak-anak aku ni lah. 3 orang tengah tunggu nak balik sekolah. So aku demo buat. Aku tunggu habis kerja, sempat lagi buat benda ni untuk anak-anak aku. So cuba try tiup kakak. Okay, aku suruh anak aku tiup. Kuat. Ya. Kuat. Bergegar. Dia kena kuat-kuat. Masuk dalam mulut. Masuk habis mulut, dalam mulut tu. Okey, tiup. Itu dia. Okey. Kisah pula. Cepat. Jangan tarik tau, nanti dia tercabut. Okey. Benda Allah ni dia ada bentuk, boleh buat bentuk gading gajah macam-macam lah. So lagi besar dia punya serombong kat depan, lagi kuat bunyi dia. Okey, tak gitu.